Siapa di sini geng yang selalu tunggu harga emas turun? Cuba ambil iktibar daripada kisah ini. Seorang pesara setiap hari perhatikan harga emas. Masa mula menabung emas, harga emas sekitar RM380 per gram. Masuk bulan November 2024, harga mula naik melebihi RM400 per gram. Tapi beliau masih menunggu. Harga jatuh bawah paras 400 baru nak tambah. Akhirnya, beliau terpaksa beli emas dengan harga lebih mahal, sekitar RM410 per gram. Sebab harga tertinggi dah naik ke RM426 per gram. Jadi, apa pengajaran daripada kisah ini? Pertama, harga emas memang ada naik turun dalam jangka masa pendek, tetapi secara purata ia naik 10% setahun. Bermakna kenaikan harga emas sebenarnya sudah dijangka.